Kawan-kawan kamu ada tak besi? Cuba tanya dia orang. Dia orang tengah buat kerja lain kau ingat? Saya tak jumpa dia orang ni. Tapi kalau ada nombor dia orang, aku lupa nama-nama dia orang yang lain ni. Itu lah, itu pun terlupa nak ambil. Semua random je tu. Oh ya ke? Ah, Just sebab nak nombor dia orang ni aku nak ni kan. yang Aduh. lain tak jual kot. Tak apa, Ah, jadi Kayong pergi dekat ni. Pergi kat mining tu, mesti ada orang nak jual. ada orang semua ni marah-marah aku ni tak apa lah. Ya ke? Ya. Terima Ambil kasih. ambil kat Wan dulu. Okay. Alright, alright. Alright. Ya Kak Yong. Kat mana? Kat JPN lagi ke? Dekat JPN kat garaj. Dekat garaj. Okay, jap. Dah sampai dah. Okay. Okay. You. Okay. Ada berapa? Dekat badan ni ada 160 sebenarnya. Dalam stories ada Storage tak? Ada tu. Ha. 160 66 6 Ha. 12 12 2200 kan. Boleh? Okey nah, 2005 lah. Nah, Okay. Sekejap dah bagi. Eh. Baik, terima kasih. Thank you Sama. tau. Okay. Nanti kalau ada lagi, buat lagi lah. Buat banyak-banyak. Kayu nak tak kayu? Ha? Kayu nak kayu? Kayu, ada berapa? Guys. Boleh. Guys. Ada berapa? Sekejap, kayu ada 300 lebih nak? Boleh, bagi je. Okay. 2000, 6000 Ada aku 350. Tak boleh, tak muat Tambah badan bagi kat dekat ni. Bagi dekat ni. Yang ambil yang kayu. Mana? Tu, 300 kayu. Bagi kat saya bang. Okay, dapat. Dapat, terima kasih. 350 kayu. Baik. Oh 350 So Tak mana apa, lagi? okey je. Tak apa, okey. Boleh Alright, buat. thank you. Alright. Bagi kita gerak dulu. Okay, bye. Kau masih panggil aku Kak Yong walaupun aku bukan lagi ni. Senang. Baik tu. Ni punya budak. Hello abangku. Ya. Abang nak jual barang mentah abang? Nak beli apa? Apa? Nak beli apa? Sekejap, kat badan tak ada ni. Tengok abang ada apa je. Tadi besi dah habis jual lah. Kayu dah habis jual. Sekejap. Kena getah nak getah? Iron nak? Hai.
Ayun tak nak? Oh, Ayun masih ada lagi. Ayun banyak Jap. Alah, getah nak getah? Getah ada berapa tu? Jap, kat badan tak ada ni. Ada kat kereta. Boleh, getah boleh. Cuba tengok ada berapa. Jap Nak beli berapa harga? Abang jual biasa 20. Oh ya, tinggi ya. Biasa buyer beli 20 kat abang. 20. Dia kena offer berapa? Saya offer 15 boleh 15. Okey, jap Oh, dalam ni tak ada. Dalam ni ada kayu je. Jap. Tengok motor je. Nak keluar kereta ke? Okey, ada getah Ya, betul. 190 boleh? Okey. Boleh. Boleh Nanti Wah mau ambil kontak you Osman. Okey, boleh. Okey. Mana? Dalam badan Ramadan 190 ada. Boleh? 190. 190 getah. Lepas tu ambil 15. Boleh? Oh, Berapa jadi Jadi 2850 tu. Sekejap 290 jap. 190 2850. Jadi 27 okey 27. 2850 27 jadi rendah balik. 28 boleh? 28 lah boleh lah. Okey, baik. Kau pakai apa? Upgrade kereta ke? Ya betul. Okey. Yang lain ada barang lain? Kayu semua ada? Kayu jap. Abang sekejap tak apa kita settle dulu ni. Okey, settle ni dulu. Sebab badan penuh kan ni. Badan penuh, muat tak? Yang ni muat kot, cuba bagi lu. Okey. Okey, ngam muat. Okey, kita okey 28 Boleh. Okey, terima kasih. Okey, kayu Nak kayu ke?
Sekejap, kayu ada Tinggal si- kayu je ke apa lagi dia ada? Kayu tadi dah jual 300 lebih tadi. Tak tahu kalau ada balance tidak. Sekejap. Cooper ada Cooper. Cooper tak buat lagi. Cooper dah habis. Tak buat. Ha. Tengok kayu ada berapa balance lagi? Alah, dalam ni tak ada lah. Dekat badan tak ada. Sekejap tu angkat motor. Motor dah habis. Motor ni tak ada motor risau tu je. Ada Nyorok lah. kayu ada 99. Okay boleh bang. Apa tolak kayu. Jarang. Pun dengan payah kat sini lah. Ya ni bab ni ada ke? Ada Cooper ada 25 tinggal. Boleh? Ada balance sikit je. Lepas tu ada jap. Kayu kau dah ada kat abang tu eh? Kan nak lagi. Aku ambil Cooper dulu lah sebab Ambil Cooper eh. kayu macam dah penuh pula badan tu. Kayu aku Abang ada belakang jap abang. kayu ada 50 ni, tak banyak. Ambil lah dulu Cooper ni. Cuba 25. bagi free apa? Tak ada lah kau ni. Orang kerja keras ni. Tapi Cooper tolak berapa? Sama dia harga semua. Aduh, kurang-kurang sikit lah. Okey lah, aku bagi kau diskaun 10 je lah satu. Okay, Mesh ni RM250. Okey, settle. Okay, macam ni bau mantap. Okey, boleh. Okay. Apa dia jumpa lagi? Selamat upgrade kereta eh. Selamat-selamat. Aduh. Jumpa lagi. Jumpa lagi.